Okay, korang kalau yang belum dengar part 1, kena pergi part 1. Kita akan teruskan kepada part 2. Kita Nak bersambung lah ni. Nak sambung dah. Kita kira pendengar ni macam tergantung. Alamak, tiba-tiba cut lah. Dia aku dah rasa macam yang kita punya topik ni rasa macam semangat membara tau. Macam kalau dah rancak dah rancak. Kalau Hype. Balik ni kita duduk depan taman lah jaga. aku balik Pegang jota. Kalau kau kena pegang tak payah. Dia buat pisang. Macam cerita Melu, dia buat pisang ni. Bang, takut dia pegang jota. Poli datang minta pasport. Dia keluarkan Unicef siun. Tak, lepas tu aku pergi rumah ke rumah. Minta duit? Bukan. Oh. Mati ke lampu. Nanti short Aku circuit. dah agak dia nak cakap tu. Okay. So kita ke topik yang yang lagi rancak ni. Kita stop kat mana tadi Aku pun dah lupa apa yang kita stop tadi. Kita masuk taman saya ada persatuan penduduk. Betul. Ada persatuan penduduk. Kita dah start minta orang yuran. Minta duit lah. Minta duit. Minta duit. Dia nak cara proper minta yuran lah. Kan kita kena minta duit lah. Sebab kita ada jaga. Kita dah start ada jaga. Jaga tu 2 orang pula tu. Sebabnya yelah, orang tu yang nak ataupun yang rela hati nak jadi jaga ni mestilah orang yang tua. Kau nak balunkan dia daripada pagi sampai ke malam. Mana boleh. Jaga tu pun penduduk situ juga ke? Penduduk situ juga. 7 pagi 7 malam. Jadi 12 jam. Kita nak dapatkan dia 7 pagi 7 malam pun mana boleh seorang kan. Pakcik tu dah tua. Jadi kita bahagi 2. Jadi nak bayar lah. Kita suruh minta yuran. Yuran RM15 je pun 1 bulan. Yalah, kalikan 2 tu rumah. Dah berapa kan? Masa Tapi tak semua bayar pun. Kita ni manusia, bukannya boleh kau paksa-paksa lah. kau nak bantaikan dia kalau dia tak bayar. Mana boleh. Tapi separuh lah. Separuh bayarlah. Masa tu yang pemilihan untuk jadi jaga tu dia sendiri yang offer ke ataupun yang Angkat tangan. Setiap tahun kan ada mesyuarat agung kan. Saya nak jumpa kau. Macam ni Kita buat mesyuarat agung tu masa tu lah. Kita cari orang yang boleh kan. Dia itu macam ada suggestion calon ke ataupun Macam tu lah juga. Kalau kita nak pilih pengurusi apa semua sama lah tu. Tiba Pak Jaga tu siapa yang rasa dia, kita nak yang rela hati dulu. Baru kita nak cadangkan kan. Masing-masing pun ada life masing-masing apa. Nak ambil cucu balik sekolah lah. Betul. Ada juga lah, komitmen lah. Komitmen masing-masing. Jadi duduk dekat situ pun nak duduk saja pun kan. Tak seronok juga. Betul. Cuba engkau orang suruh kan. Bagi 300 duduk aja kat situ. Tak seronok. Bekalkan main carrom lah Adam. Tengah tunggu. Main carrom tak apa, jangan melintang handphone. Jangan ajau. Tahu. Kita tahu dah ni. So macam tu lah kita start persatuan penduduk. Maknanya sekarang taman saya ada 2. Persatuan penduduk ada, KRT pun ada. Dua-dua aktif sampai sekarang. Dua-dua aktif lah. Tapi kita punya organisasi tu dia terbahagi 2. Pengurusi je kita guna pengurusi yang sama. Maknanya awak lah pengurusi KRT, awak lah pengurusi persatuan penduduk. Tapi start ke bawah setiausaha bendahari semua dah asing. Akaun semua asing. Sebab KRT lah yang 6,000 setahun tu. Persatuan penduduk lah. Yalah, dia tak campur adukkan tak lah. campur. Sebab setiap dua-dua ni dia daripada lain-lain jabatan kan. Kalau persatuan penduduk ni dia daripada ROS. Memang memang Suruhanjaya yang berdaftar. Berdaftar punya. Persatuannya. Persatuan tu kan. Kalau yang KRT ni daripada Jabatan Perpaduan tu lah. Jadi dua-dua ni berbeza. Habis tu Kak, ada possibility tak kalau contohlah akak dengan yang generasi akak ni kan, yang orang muda ni tak aktif, benda tu akan terpadam. Tertutup. Itulah yang kita takut. Dah ada standby generasi baru. Sekarang ni kita tak ada lah standby generasi baru. Tapi alhamdulillah sekarang dah ramai juga yang muda. Contoh dalam kita punya AJK ni, board yang teratas adalah dalam katakanlah 15 orang. Okay. Sekarang yang muda ada dalam saya bawa masuk suami saya,
Saya bawa masuk kakak saya. Orang Betul. kroni lah. Saya tak judge. Saya tak judge. Tapi itu adalah cara-cara nak hidupkan betul. persatuan tu. Betul. Bukan sembang kroni apa. Kalau kita tak ajak kakak kita, abang kita ni, nak harapkan orang lain macam mana kan? Biar orang tengok dulu. Diorang tak ada pertalian darah kan. Ya. Dia nak yang senang ajak pertalian darah ni dulu. Macam mana nak ajak kan? Aku kalau datang rumah kau tiba-tiba ajak Junjat jadi AJK ni. Tak apalah. Tak apalah. Dia macam ni. Dah lama tak jumpa kau. Jom kita lepak minum. Tak lain. Dia kalau tu. Atau MLM. MLM. dia kalau macam tu umpama orang tablik datang rumah tau. Okey. Ajak lagi datang. Ya, Dah nak sebab masuk apa? azan maghrib. Sebab orang kita takut dengan benda yang kita tak tahu benar. Sebab kita tak tahu pun apa kepentingan KRT dengan persatuan penduduk ni. Kau ajak aku join ni apa bagusnya ni. Betul. Awal-awal gaji dah tak ada. Tak payahlah. Kan, baik aku kerja. Betul. Macam aku punya cerita, kat taman aku tu ada juga apa KRT lah juga kiranya. Kati lah taman kau. Dia masa tu tengah situasi ada kenduri tau. Lepas tu ada pak cik ni, aku panggil Cik Ayub. Lepas tu dia pun datang kat aku. Dia cakap aku, Wan, aku ni dah tua. Okey, kau dah tua kenapa kan? Apa dah ada lah mukadimah ni kan. Boleh tak kira macam jelah budak muda sekarang ni dah tak ramai kat tamat ni. Yang aku nampak ni kau je untuk ganti aku. Boleh tak kau ganti aku? Masa tu dia jadi apa? Bendahari tak aku. Lepas tu dia kata boleh tak kau ganti aku jadi bendahari. Nanti kita daftar nama, tukar apa semua. Sebab sekarang ni yang ada ni semua dah tua-tua. Tapi masa tu pertama sekali mulutnya aku keluar, okey dapat laun tak? Dah cakap dah. Aku cakap dapat laun tak? Kalau dapat laun mungkin saya boleh bertimbang. Boleh diconsider lah. Consider lah. Lepas tu dia kata dapat. Tapi berapa tu? Kadang-kadang banyak, kadang sikit. Kalau macam yang setiausaha tu dapat banyak. Kalau yang setiausaha dapat banyak, duit apa tu? Kira duit orang taman tu dia ambil. Lepas tu, tapi saya tak nak Cik Ayub tak nak ambil bendahari lah. Saya nak paling tinggi pengerusi. Kalau pengerusi kau kena cakap dengan Cik apa tu Cik ni. Siapa lah? Cik Mael. Tapi itulah masa tu yang kita orang buka topik tu di mana relevan lagi tak untuk taman aku tu macam nak buka. Sebab kat taman aku tu boleh dikatakan dah macam masing-masing dah buat haluan masing-masing. Kira macam kau dah tak nampak satu hati. Dah tak nampak satu hati dah. Dia cuba selisih angkat kepala sikit. Selisih angkat kepala. So bila topik ni kira macam kita bawa engkau rasa macam betapa pentingnya sebenarnya KRT ni. Penting tak? Penting ke tidak? Macam mana. Dan juga taman aku tu pun dia ada masalah macam mana nak tarik orang muda ikut join. Orang punya join. So masalah tu samalah macam aku. Aku pun tak nak lah cik, tak minat. Rasa macam. Tapi sekarang taman kau dah ada penggeraknya kan. Penggerak tu yang tu lah, yang tua-tua tu lah sekarang. Masih belum ganti. Yang kau buat korban tu. Korban. Dengan kodik semua tu. Itu kita usaha buat anak muda tu. Itu kita orang buat memang atas dasar kawan-kawan je. Macam bukan sebab taman ke apa bukan kan. Sebab taman. Untuk engkau nak buat ni sebab nak join KRT ke JJK ke tak ada. Kita orang buat masa tu sebab kita orang ni geng-geng kayu basikal. Kita orangnya basikal tu SLK. So antara penggerak utama tu dia anak Cikgu Baiman tu lah. Dia yang macam otaknya memang nak buat tu, buat ni kan. So dia keluarkan idea di mana buat korban. Untuk masa tu lah. Lepas tu bila kita orang buat tu memang dapat sambutan daripada orang taman dengan orang surau. Itu pun ada isu. Di mana dia kata kalau boleh Man kau tak payahlah nak buat dekat tempat yang korban tu. Sebabnya dia terus macam nak beli lembu seko buat dekat surau. Tapi benda tu Lokman fikir macam leceh sebab kita nak terus senang simple. Tak nak macam nak kira habis nanti korban dah bagi-bagi tu kira cepatlah siap apa semua. Tinggal lapar kan. Tinggal lapar kan. Kat situ pun dah masak pun cepat kan. Dah lapar. Lapar. Malam tu pula kita makan sup gebok. Sedap betul. Minyak asinya bibi. Kat situ lah. Kita orang buat tu bukan sebab KRT. Kita orang buat macam atas dasar kawan-kawan. Maknanya jiwa dah ada tau. Betul. Jiwa dah ada. Ya betul. Tapi sekepala tu mungkin kepalanya tak ada. Tapi itulah yang kita nak cakapkan. Maknanya KRT yang tak menarik. Orang muda yang tak rasa nak join. Kenapa KRT tak menarik? Tanya orang tua-tua. Tak ada tarikan. Lepas tu kadang-kadang aktiviti tu dia rutin tau. Dia tak nak pelbagai kan. Sama je. Asyik BBQ aja boring Mengaji. Mengaji betul juga. Betul. Bukan kata mengaji tak bagus. Langkawi. Terengganu. Masjid Kristal. Macam tak ada tempat lain. Tempat lain kan. Cuba cakap pergi Bali.
Pergi Bali sekarang juga aku jumpa Cik Ayub. Mana nak sign? Tapi bulan-bulan doa RM50. So macam itulah. Okay. Apa pentingnya KRT apa dengan penting persatuan ya? Okay, macam inilah. Contoh rumah engkau ni kan taman. Okey. Tiba-tiba engkau punya rumah terjadi sesuatu, na'udzubillah lah, apa-apalah. Apa-apalah terjadi sesuatu. Kita nak mengadu dekat majlis ke apa kan. Kalau kau buat surat, nama atas Azwan apa? Azwan Rimi. Aizwan Alip. Oh, Azwan Alip. Ya, Aizwan Alip. JA bapa-bapa taman sekian-sekian 77300 Limau Melaka kan. Dia punya tajuk permohonan untuk longkang baru, katakanlah longkang baru, longkang dah terlampau teruk ke apa kan, longkang baru kepada majlis sign bawah. Kau ingat majlis buka dia nak tengok ke? Tak layan lah. Tak ada kepala surat. Oh. Kau datang tu seorang-seorang. Faham tak? Jadi tak kuat. Orang kata tak strong lah surat kau. Betul Ni juga. penting suara komuniti. Ya. Bila keluar surat pergi kat majlis, atas tu kepala surat ada Persatuan Penduduk Taman Koperasi Serkan Mendarat. Kuat sikit. Dia ada macam community lah. Ya. Kau bawa suara ni bukan kau seorang-seorang. Dia macam kau seorang-seorang nak lawan macam ni. Buat apa kan? Nak repair longkang depan rumah kau je. Banyak cantik. Macam tu lah umpama dia. Macam ada kes saja ni. Macam lama simpan. Contoh. Itulah di antaranya. Maknanya kita punya kesejahteraan dalam tempat Taman. kita jugalah. Selagi tak jadi kita tak tahu. Sekarang ni kan, contohlah jalan depan rumah tu lori hari-hari lalu, lepas tu sampai dah berlubang. Sampai bila-bila lah macam gitu je kalau kita tak ada persatuan. Kalau ada, kita boleh bawa benda ni ke tengah. Boleh. Okay, Memang kita boleh harapkan ialah sikit-sikit je YB, sikit-sikit YB kan pergi dekat Jeperun orang kata. Sama juga kalau kita tak bawa benda tu dengan surat yang proper, YB nak menguatkan surat tu pun tak boleh. Walaupun dia YB kan. Dia akan kumpul juga isu tu dengan JPKK. Kumpulkan isu JPKK juga keluar surat kepada JPKK. Samalah tu. Betul. Benda tu mesti nak ada sesuatu. Badan pegang. Tak boleh bawa seorang-seorang. Macam tu. Antara kepentingannya lah. Faham. Selain daripada tu, Tertembak aku lah rasa lah. Selama ni kita macam tak nampak je lah. Tak Taman tu perasan, tak ada apa. Tak perasan. selagi tak ada masalah lah. Sebab kita orang muda, mak bapak kita je yang hadap benda ni. Betul. Longkang tersumbat ke apa. Kau peduli ke Jad? Peduli sikit. Mana ni betul boleh tipu. Tak payah nak ni sangat lah. Aku tahu duit Indawata aku bayar, aku tahu tak ada nak tersumbat-tersumbat. Betul. Betul lah tu. Kalau dia tahu Indawata kena bayar. Tahu. Belum time lagi dia nak bayar. Kan orang muda. Ya, Kan? betul. Tak tahu. Jadi lagi selain daripada tu, macam yang kau cakap, orang taman kau dah buat hal masing-masing. Ya. Lama-lama kan taman kita ni tak kenal lah sebelah-sebelah. Dia ibarat macam pergi kerja balik kerja. Balik kerja. Kalau tegur pun angkat kepala gitu je. Sebab tu dah jadi kes. Orang bawa lori datang rumah, angkut apa barang semua, dia tak kenal jiran dia. Rupanya orang mengompak. Faham tak? Sebab kita dah tak kenal, dah Tapi makin tak kenal. Kes tu memang ada yang jadi Memang pun. ada. Banyak dekat kawasan bandar besar-besar lah. Dia orang dah tak pedulikan benda-benda macam ni. Betul. Tapi kalau persatuan, benda tu memang kita kenal. Sebab apa? Tiap tahun ada mesyuarat agung. Ajak ni kalau buat program. So kita tahu muka-muka orang taman kita. Tapi kadang kalau pergi mesyuarat agung ni pun sebab makan aja. Bukan nak mesyuarat sangat pun. Lepas tu ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Menang microwave. Bukan yang nak dikejar mesyuarat orang. sangat pun. Dia ambil isi-isi penting. Yang penting dia makan karipap. Mi goreng ke apa kan. Ataupun pada masa tu lah yang dia nak ketengahkan kan. Longkang depan rumah dia lah. Bumper lah. Apa Itu pun sebab ada masalah kan. Betul. Tapi Jadi penting orang tak lah. tahu kepentingan. Itu antara kepentingan dia lah. Ya betul. Okay. Tapi macam kau sesuai Wan. Sebab kau dengan orang tu close. Kau tahu tak sebab apa? Benda ni aku dah berborak dengan Cikgu Lokman. Okay. Kita orang ni bila borak-borak pun masalah isu dia tu sama macam yang Faizura ni hadapi. Kita orang malas nak menghadapi orang tua ni punya perangai sebenarnya. Sebab kita buat ni macam simple tau. Kita cakap terus buat, tapi macam orang tua ni punya itu tak boleh, ini tak boleh, Haram ini. haram. Lepas tu kan pasal nak sembelih lembu dekat surau tak boleh. Macam bawa lah pergi kat surau lah, buat dekat taman lah. Alah, kita ni nak macam nak simple dan efficient. Dia macam tak ikut peredaran zaman lah orang tua ni. Kita ada work hard, work smart kan. Yeah. Dia orang ni work hard, maunya nampak kerja keras. Tapi penat.
Apa guna teknologi Kalau yang dah- ada kalau tak diguna pakai? Kalau dah penat-penat pun bukannya dia buat semua. Dia dah penat. Sambung lah. Gitu pula dia Pakcik tunjuk. ni ada migraine. Balik dulu. Kadang dah korban tu, yang muda ni kita pun bukannya pengalaman sangat. Nak nguruskan. Seorang tu pegang peha lembu dah sampai 2-3 orang. Betul. Apa yang tukang layak, alamak, penat siap. Lengur tangan kau megang. Lama-lama bagan. Dia jadi orang kata korban kan. Kita dah korbankan kita punya perasaan. Lepas tu macam dah Wan cakap kan. Lepas tu kau tak ada member tau. Kau tak ada kawan. Ya, betul. Kau seorang. Mesti kau fikir macam mana aku nak masuk seorang dalam Betul. kalangan orang tua ni kan. Kau ada fikir ke, Wan? Masa tu aku tak campur sangat orang tu. Aku banyak campur dengan yang Lokman tu pun. Dia orang tak adalah tu sangat. Bayi-bayi macam 40 jugalah. So, Tapi dalam level yang sama lah. lah. Pemikiran. Kau umur kau lah. Pemikiran yang sama. Yang orang tua tu aku macam tak ambil pot sangat. So bila diorang ni pula ada kisahnya juga. Bila masa diorang tengah kuat, adalah orang taman tu, ni cerita dia arwah bapak aku sakit. Bila sakit tu macam nak bayar duit, masa tu dia macam ada pucuk kepimpinan baru yang pegang tau. So macam tengah semangat, tengah garang kan. So bapak aku ni tak mampu nak bayar sebab yelah masa tu adik-adik aku ni pun tengah masih belajar lagi dekat U. Lepas tu dengan bapak aku pun hemodialisis, sakit buah pinggang. So bila ada meeting kat sebelah taman aku, taman aku rumah tepi. Dia buat meeting dekat sebelah. Dan apa yang aku ingat sampai sekarang, dia cakap macam ni. Tak apa, esok kalau tak nak campur masyarakat, esok anak dia kahwin, kita jangan tolong dia. Kuat-kuat dia kat mic kan. Aku kat mic masa tu. Jangan mention nama taman. Aku tak nak mention. So bila bapak aku dengar macam, yelah orang tua kan, sakit lagi kan. Rasa macam kenapa kau cakap macam ini kan, apa semua. Sedangkan kau bukan tak tahu tentang keadaan keluarga. Ada yang senang. Yelah kita hidup zaman dulu, ada yang susah, ada yang senang. So dijadikan benda tu dia orang lah yang tengah nak ganti pucuk kepimpinan baru ni. So aku buat rasa macam kau dulu Lagi anti siap. dulu kau cakap aku macam ni tak campur orang lah apa lah. Kau ajak aku pula. Memang tidak lah aku cakap. Dia macam malas lah. Zaman tu pula orang buat kerja kahwin merewang. Merewang. Tak ada ni Naziro wedding belum ada. Belum. Naziro pun tengah sekolah. Cakap lebih-lebih takut. Sekarang kau dah tak nak tolong, lantak lah kan. Panggil Naziro wedding planner. Sekarang nampak dah pakai catering. Maknanya peredaran zaman tu dah berubah kan. Betul. So taman tu boleh katakan dah macam kurang lah aktiviti. Ada je aktiviti macam sambut hari raya open house apa semua kan. Ada je buat musyarat lagi kan, Wan kan. Ada. Dia orang ada juga ajak aku untuk Apa turut yang serta. dimesyuaratkan tu kalau tak ada aktiviti? Tapi bila aku tak adalah, aku nampak dari jauh je lah sebab diorang buat meeting kat balai raya tu kan. Aku nampak pun yang memang dah bayi-bayi tua-tua. Lepas tu cuma beberapa orang je lah. Yang budak-budak muda dah tak ada. Tak pergi. Nak kata aku yang muda, ada lagi yang aku rasa macam atas aku yang macam umur 40, 30 lebih yang aku rasa macam lagi layak untuk kau ajak. Tapi mungkin diorang tak nampak yang dia tu macam berpotensi tau. So dia ajak aku sebab dia nampak aku ni macam potensi. Sebab aku berkawan dengan Lokman apa semua geng-geng tu kan. Yang nampak macam kita orang buat korban. Kau boleh nampak kau boleh tarik crowd tu lah. So diorang tak nak offer dekat diorang tu semua. So aku cakap dengan diorang, cik, sebelum Acik nak ajak saya, baik Acik ajak diorang tu dulu. Sebab aku tak nak lah rasa macam kita ni Potong trip. So itulah aku pun tak ambil. Tapi aku pun cakap tak relevan lah. Dulu kita orang punya podcast pertama aku cakap tak relevan lah, mengarut lah kan. So sekarang bila kita dengar, aku dengar ni sekarang, best Penting. dan juga penting. Balik ni boleh ketuk ni pintu pengurusi. Tapi tak apalah, aku tetap tak nak jawab. Belum lagi. Tapi tak tahulah macam akak punya cerita ni kan. Dia mungkin orang kat tempat akak tu satu hati boleh bersepakat majoritinya kan, walaupun ada yang tak. Tapi majoritinya boleh bersepakat, okey lah kot. Betul. Bila saya first masuk tu, kita pun start buat aktiviti balik kan. Kita start lah macam brainstorming. Okay, apa aktiviti tahun ni kita boleh buat? Katakanlah kan, kita pun cakap apa pun pakcik, saya cadangkan biar semua lapisan umur terlibat. Janganlah asyik mengaji wanita kan. Dah mengaji, dah namanya mengaji, mesti orang yang 50-60 tahun ke atas. Tak ada orang muda pun. Tak ada. Kalau hari Merdeka ni, hias rumah, tak habis-habis hias rumah. Rumah siapa paling cantik pula kan. Banyak meriam depan rumah dia. Orang kata petang
pertandingan macam Common sangat. sajak ke pertandingan walaupun pertandingan common mewarna kanak-kanak dah tak ada. Dah, betul. Tak ada. Sebab apa? Tak ada orang benarnya nak nunggukan budak ni mewarna itu aja. Habis dia nak bawa cucu dia pergi mewarna. Cucu dia warna. Kan? Jadi saya kata apa-apa pun setiap peringkat umur tu mesti ada. Lepas tu kalau kita buat aktiviti, kita tak boleh setakat kalau katakan tema dia adalah keselamatan. Kita tak boleh nak panggil polis bawa datang ceramah je. Lepas tu kita cakap okey orang kampung, polis nak datang buat ceramah. Kau nak pergi ke? Tidak. Mesti ada sesuatu yang menarik yang buatkan orang kena pergi ni. Kan? Betul. Jadi benda-benda macam itu. Bukan setakat keselamatan. Okey, ceramah keselamatan silakan datang. Tak boleh. Kita kena ceramah keselamatan pasal apa? Siapa dia punya speaker? Berapa lama duration dia? Kau kena nampak benda-benda tu semua. Nampak kan? Macam ada flow. Ada flow kan? Baru orang nak join. Nak tahu juga apa tu yang undangan tu, jemputan undangan tu menarik tak menarik. Ya. Esok panggil minat dia. Tak minat. Betul lah. Panggil Bang Fiz kat taman tu boleh kami tahu tak purata umur yang kebanyakannya purata umur kat taman tu? Sekarang budak-budak umur macam saya banyak dah keluar tau. Dia orang dah kerja luar. Jadi yang ada dalam taman tu memang mesti orang tua. Ada yang sampai meninggal seorang diri. Alamak. Kita sampai kena panggil bomba buka. Sebab orang tak tahu kan. Sebab masa tu dah berbau. Tak adalah sampai tak berbau lagi. Saya rasa baru 1 hari. Tapi anak di call tak berangkat kan. Dia suruh jengah kan. Lepas tu nak pergi hospital pun, engkau laki bini dua-dua pun 70 tahun. Nak pergi hospital Melaka tu. Aduh. Faham dia. Kau nak hantar laki kau yang sakit pun, engkau pun sama menggigil juga kan. Kita lah, saya lah jadi Grab. Pergi hantarkan pakcik-makcik tu dulu. Kita bagi duit tak? Bagilah. Saya bawa duit. Tapi itu apa orang kata, ikhlas hati lah. hati budi masing-masing. Bahasa masing-masing kan. Dia minta tolong kita tolong lah. Sebab memang susah pun. Jadi banyak kat situ puratanya umur adalah orang tua yang dah pencen. Faham. Yang rumah pun dah habis bayar. Tapi kalau cerita macam taman, macam yalah taman akak, taman saya dengan Dak Remy ni mungkin taman yang tahun 90-80-an punya. Kalau cerita 2025 ni memang pencen orang ni lah. Orang punya pencen yang duduk banyak. Taman kita orang ni boleh dikatakan taman pencen askar. So mindset askar. Tak boleh kalah. Tegas. Habis dia ingat anak-anak muda sekarang tu yang lahir tu semua askar ke? Jiwa rebel apa? Orang kata dia pun askar umur 18-19 lah. Lepas tu dia expect bawah daripada tu nak macam askar juga. Mana boleh. Takkan nak layan hijab macam askar. Dia pun tengok orang ni boleh. Orang jahat. Cakap je kan. Tak payahlah cover-cover. Okay. Sekarang ni kita nak tahu juga macam mana suami Faizura ni bila dapat tahu yang kau mulai aktif dekat komuniti ni. Penerimaan dia support ke atau macam mana tu, macam okey yang lagi dia support ke, rasa macam tak payahlah ataupun tak payahlah. Alah, mentality biasa memang macam tu lah. Yang kau ni ada gaji tak? Abang macam tu bang sama macam kita lah, saya lah. Kan ni mesyuarat pukul 11 bawa balik ni ada gaji je gitu kan. Tapi macam kau cakap lah, kalau setiausaha adalah sikit. Sebab kita yang buat manage, kita yang buat program punya ni punya tu, nak buat surat apa benda semua kan. Jadi adalah sikit. Setiap kali meeting tu RM20. Janganlah ingat banyak. Nasib baik tak jadi. Lain taman lain lah dia punya ni kan. Alah, bukan susah sangat. Dia kalau bersyukur dapat apa bahagia tu. Beli nasi goreng ke apa kan. Kita mencari keberkatan dalam kita pekerjaannya. Tapi seronok sebab since saya jadi tu, orang kampung banyak yang macam, wah bagus lah kau masuk ada aktiviti. Bagus lah kau masuk setiap kali budak cuti sekolah ada aktiviti macam gitu. Tak adalah terperuk rumah masing-masing kan. Ya, kita fikir kau. Contoh kalau cuti sekolah, setiap hari taman saya kalau cuti sekolah ada 2 orang jiran wanita, dia AJK jiran wanita, dia akan tunggu dekat balai raya untuk craft tangan. Belajar buat craft tangan. Jadi kalau kau datang seorang pun, Assalamualaikum makcik, saya nak belajar ini hari. Boleh. Bayar RM5. Disediakan barang semua. Craft tangan tu macam decoupage,
Nanti korang google lah decoupage tu apa kan. Macam tudung saji putih je. Jadi dia guna gambar dekat tampal. Macam gitu. Okay. Ataupun buat crochet. Yang apa kait-kait. Yang tu penguin tu. Penguin buat tu. Betul? Tak tahu. Betul tak yang cerita penguin buat tu? Betul. Betul. Crochet, mengait. Apa lagi? Pinggu Pinggu. Pinggu. Lagi apa lagi? Gen Z dapat tengok ke cerita tu? Tak dapat ni. Dah kan nak cerita buat tajuk ada pula kan. Kita fokus yang ni dulu. Buat apa? Buat kitchen. Macam itu lah. Setiap kali cuti sekolah, setiap hari. Makcik 2 orang ni akan tunggu. Cuti sekolah panjang. Cuti sekolah panjang. Tak kisah seminggu ke. Buat dekat rumah. Balai raya. Dia orang tunggu kat balai raya. Baik. Jadi kita akan buat pengumuman lah. Hari ni makcik ni 2 orang ni ada tunggu pukul berapa sampai pukul berapa. Datang je lah. Baik. Macam tu. Dan 2 orang ni tak ada gaji. Tak ada makcik gaji. Ni tak ada gaji. Memang dia offer Memang dia offer diri. Yang dia dapat pahala je lah. Bila dia dah seronok kan. Alhamdulillah. Tapi bila kita ajar budak boleh buat duit tau. Budak-budak sekolah kan. Buat jadi apa kitchen tu apa benda boleh jual. Makcik-makcik ni tak ada buat apa. Tudung saji tu daripada kita beli kat Shopee RM24 besar macam ni. Bila dah decoupage tu jual 100 tau. 100 Kau tengok kat apa yang oren tu kan. Kau tengok kau cari decoupage punya tudung saji berapa harga? 100 baik. Macam ni aku dah tak nak racun lah. Nak buat lah. Bila lagi khusus tu ada tu? Cuti sekolah. Ada cuti sekolah. Sebab apa? Sebab apa Nanti tak orang tanya. Nanti orang tanya kau sekolah mana? Walaupun makcik tu 2 orang tu tua, dia antara AJK yang tua dekat situ, tapi dia tengok kita ni orang muda semangat nak buat, dia pun tak ada hal lah nak buat macam gitu kan. Tapi jadi benda contoh macam budak-budak ni kan, dia yelah macam dia kena dapat dorongan orang tua dia jugalah. Betul. Kita pun bagi tahu orang dalam tua pun grup kena taman. main peranan lah. Betul. Sebab itu AJK ni benarnya, AJK yang tua-tua ni takkan kau tak ada anak. Kau bawa keluar lah anak kau. Betul. Bawa kan. Betul. Daripada kecil-kecil. Aktiviti tu mesti ada faedahnya. Jadi jadi tak salah ada kau pergilah. Benda free Tak ada budak-budak keluar merempit sana, merempit sini. Kan cerita budak sekolah rendah. Betul. Sekolah rendah pun dah ada. Sekolah rendah pun dah ada yang pandai bawa motor. Tapi sekolah menengah kebanyakan dia dah buat hal masing-masing tu kak. Betul. Ada yang macam dah tak minat kan. Itu zaman usia dia rebel. Habis apa yang kau rasa boleh buatkan untuk budak yang sekolah menengah ni kan dia jiwa tengah rebel kan. Apa yang kita nak boleh tarikkan dia untuk nak tarik dia orang. Antaranya kan macam kita orang contohlah hari raya kita nak buat jamuan. Memoriam. Tapi kalau kita nak panggil apa orang panggil kendarat catering. Kenduri kendarat. Kendarat apa ni? Catering Pakat. Alah orang yang tengah susun Catering. kemas ni besok ni catering lah. Catering lah kan yang kerja tu kan. Jadi kalau kita nak panggil mana kita cukup duit kan. Kita dah panggil ni makanan segala-gala dah bayar kan. Jadi kita buka iklan. Kita perlukan orang muda. Tapi iklan tu menarik lah. Ada poster dia. Kita perlukan orang muda kerja selepas jamuan hari raya tu untuk pembersihan je. Berapa ringgit dapat. Jadi bila diorang join, katakanlah dapat seorang 2, kita pun akan mesej lah makcik-makcik ni. Makcik tolong, makcik ada anak. Boleh tolong untuk pembersihan je. Dah makan-makan kan untuk pembersihan. Kita bagilah seorang 30-50 kan. Satu malam kan. Tak lama pun. Habis majlis dalam pukul 11. Paling-paling pun sejam agaknya kan. Buat ramai-ramai kejap je. Dapat 50. Banyak. Dapat 50 kan. Makan dapat. Makan dapat. Apa lagi nak? Kan, seronok kan. Habis orang luar taman boleh masuk tak? Once bila benda-benda macam tu, contoh lah, itu salah satu contoh. Katakan kita dah jumpa budak ni, masa tu lah kita nak kenal dengan dia. Dek, next kalau ada apa program boleh panggil kau tak? Tarik minat dia macam tu lah. Budak sekolah menengah ni. Sekolah menengah ni mostly. Lagi budak sekolah menengah suka ni duit-duit. Betul. Bukan dakwaan je suka duit. Dia nak beli rokok lagi kan. Tapi aku disclaimer, aku tak asal rokok. Ya. Aku pun tak ada nak tuduh siapa-siapa. Reflect pada diri sendiri je. Lepas tu budak muda ni pasal ni padang permainan. Dia orang kan petang-petang ada main bola. Futsal. Futsal. Betul. Kita nak tarik dia orang, kita kena turun dulu lah. Tapi tak adalah turun kau terus je. Terkejar kau masuk AJK. Tak adalah. Jadi ada masalah apa, kita cakap dengan dia, kelebihan masuk ni kau ada masalah apa dengan kau punya padang ke apa ke, kan kau boleh bagi tahu. Nak minta bola ke. Nak masuk apa tournament semua kena bayar. Betul. Duit tu kita orang boleh bagi. Macam itulah.
Tapi yang kita belum dapat lagi taman kita ni, kita nak wujudkan belia lah sebenarnya. Oh, belia. Bila ada belia dalam masa yang sama, KRT pun kau nak suruh dia join pun dah tak ada masalah. Dia dah tahu macam mana berpersatuan, betul tak? Betul. Belia pun bagus juga. Susah tak untuk akan datang untuk tubuhkan belia ni? Lagi cabaran dia lagi tinggi tak? Yelah weh, lagi belia. Lelaki kan. Perancangan tu adakah tahun ni ataupun tahun depan yang belia ni? Tahun depan insyaAllah. Kita dah sebenarnya daripada tahun ni memang kita dah rancang dah. Sebab diorang banyak pergi tournament futsal lah apa kan. Kita bagi dia duit, pergi semua. Dia pun buat baik dengan kita, okey lah. Tapi bila kita minta, jom lah satu hari datang AJK punya mesyuarat kan, ke tengah kan. Kita nak list. Tak datang. Tapi kita bersabar lah. Kita kena bersabar, banyak bersabar. Tapi InsyaAllah lah tahun depan kita nak wujudkan juga. Belia ni pun penting tau. Sebab belia ni kau bawa suara belia. Belia sekarang dah diketengahkan. Kau perasan tak belia sekarang dah ada Dewan Belia sendiri. Dewan Belia. Betul. Kan first time itu kat Melaka. Betul. Dia buat. Belia dalam Dewan Dewan Parlimen Belia. Parlimen tu tapi semua orang muda. Semua orang muda. Tak alert. Suara belia tu penting lah. Jadi bila dalam taman kau rugi lah kalau kau tak ada bahagian kau. Pakai smart mah, pakai macam YB. Acang-acang YB. Macam mana nak masuk tu? Itu tak tahu lah. Itu antara yang belia-belia lah. Tu nak tahu kau kena tanya PA. Bila dah ada belia nanti, kau jadi ketua belia ke nanti kau jadi wakil lah masuk dalam dewan. Tapi kau tak ada jadi dewan. Kita orang belum ada belia taman. Maknanya kena ada belia tu baru boleh masuk. Tengoklah dia antara dalam belia punya ni lah. Next boleh lah kau panggil orang belia pula. Kena tengok juga siapa. Tak nak nanti orang kata kau ni kroni ke. Benda ni orang kata kan, kau ni semua benda kau nak politikkan. Tapi hakikatnya negara kita pun memang dijalankan oleh politik lah. Betul lah. Kalau tak ada, siapa nak uruskan negara? Betul. Kita tak ada nak cakap semua benda kau nak politikkan. Tak adalah. Itu yang dia kata satu undi begitu bermakna. Tapi sedikit sebanyak dia berkait juga kan? Berkait. Memang berkait kan. Nanti baru kau nampak bila kau join persatuan ni, dia ke mana-ke-mana besok. Tapi itulah cerita pasal orang muda ni. Saya pun muda. Nak ikutkan saya memang lemah. Buat apa benda ni Apa bagusnya orang tua ni dulu mengata aku banyak daripada baik. Macam tu lah. Aku masuk cerita best lah kalau orang muda nak join ni. Pasal yang geran Sejati Madani 100,000. Besar tak besar 100,000? Besar. Dengar duit tu. Duit. Sebab kalau cerita geran Persatuan Penduduk ke KRT kan, ada banyak tau program-program. Contohlah KRT ada RT progresif, tapi dia punya geran tu tak sebesar sampai 100,000 lah. Lepas tu Persatuan Penduduk before ni ada GPPK kot nama dia. Geran tu untuk kau buat program keselamatan 10,000, 20,000 macam tu lah. Tiba-tiba kerajaan yang Madani sekarang ni dia buka Sejati Madani 100,000. Ini under Persatuan Penduduk. Persatuan Penduduk. Jadi masa kita buka ini memang biasalah kalau orang-orang tua macam kau cakap, alah ni dah buat lah, tak dapat lah. Dulu 10,000 pun minta, tak dapat lah. Ini komplot 100,000 takkan dapat. Mimpi je lengkau. Mimpi je lengkau kan. Negatifnya kau ni pakcik. Dia bukan negatif, tapi cara pemikiran dia memang macam tu. Ikut pengalaman dia memang tak pernah dapat kan. Jadi dia kata tak payahlah tak dapat macam tu kan. Kita dalam mesyuarat agung kita bagi tahu kita akan minta permohonan untuk Sejati Madani geran 100,000. Jadi apa kau punya cadangan? Kita pun tanyalah, sebab tu kita buat mesyuarat ni. Kita nak dapat cadangan daripada semua. Saya cadangkan first kita buat tanaman lah. Sebab sekarang ni mana-mana pun, contohlah RT pun, rukun tetangga pun dia ada RT progresif, wajibnya tanaman. Taman kau mesti ada tanaman dulu, baru kau boleh pergi ke yang lain-lain punya sub-sub tajuk dia tau. Sebab tu kita pilih untuk buat tanaman. Lepas tu dia macam orang tua-tua ni dengar, buatlah. Sebab dalam hati dia ada macam tak dapat ni. Dia macam ada skeptikal sikit lah. Ada skeptikal lah. 100,000 kan. Panas pula aku dengan makcik ni. Macam itu. Lepas tu dalam masa yang sama, kita pun pergilah dengar talk tu, apa keperluan dia, requirement, kau kena pilih apa.
dia ada dalam lima bahagian. Contohnya kena pilih antara craft tangan ke, tanaman ke, permainan sukan tak ada. Kalau ada kita memang dah fikirlah benda tu nak buat pada futsal ke apa jadah kan. Tak ada hospitality. Macam itulah. Jadi kita pun buatlah, kita kata satu tanaman. Yang kedua kita nak buat kedai printing sebab area sekam. Lepas tu kita kena buat tu dalam kawasan komuniti kita. Dalam contoh sekam taman saya dalam taman saya je. Kalau dia pergi ke sekan darat je. Tedung-tedung tak boleh je. campur Tak boleh keluar. Okay. Jadi kita kena tengok kawasan kita. Jadi kawasan saya tu tak ada, orang kata tak ada kedai printing yang dekat. Paling dekat Melimau lah. Kena datang Melimau. Kedai printing kan. Padahal kat situ ada kilang, halal hub, ada sekolah. Betul. Printing tu macam tak adalah crucial tapi penting lah juga kan. Penting. Orang cari. Betul. Lepas tu kita pun buka lah. Buatlah permohonan kertas kerja apa semua. Pakcik-pakcik ni dah tentulah. Tak payahlah kertas kerja. Alah paling malas nak buat kertas kerja. Orang tua ni geram aku lah. Alah kau buat lah, nak tengok dapat ke tak dapat kan. Dah cabar kau orang Dapat tak dapat. Dapat tak dapat. Pop dapat. Masih terbeliak pakcik. Wah, macam mana kau buat ni wah? Okey kak, tetap dapat ni. Apa pencapaian setakat ni yang 100,000 akak banggakan? Sekarang yang paling memang bangga lah. 1,000 memang bangga lah. Tapi dalam 100,000 tu ketat lah weh. Kau kena audit. Kalau tak SPRM lah, baju oren. Betul. Kan, tapi kalau kita ikut prosedur dia, insyaAllah lah. Bukan susah now pun sebenarnya. Kita masa kita buat permohonan tu dah ada dah list dia. Contoh 20,000 untuk buat rumah hidroponik. Kita buat hidroponik sayur. Tanam sayur. Tanam sayur, rumah hidroponik. Lepas tu lagi 10,000 kita nak buat kabin untuk simpan barang. Kabin ni nak ada aircon lah, apa semua. Kita list kan lah. Lepas tu bila kita buat perbelanjaan tu ikut je lah. Yang penting ikut, receipt ada, dokumen lengkap. Cukup lah. Tapi benda-benda tu yang siapa nak nguruskan? Faham tak? Bila kita nak buat, siapa yang nak duduk depan komputer cerita apa benda kau buat beli budget, apa. Buat bajet. Kau Buat beli bentang. receipt kau nak simpan berat. Betul. Nak bawa balik kan. Bawa balik hilang dah receipt. Macam mana kan? Macam gitu lah. Habis sekarang siapa yang buat tu? Sekarang saya dan kawan-kawan yang muda-muda yang dalam tu. Hebat lah. Berapa orang sekarang yang muda tu? Sekarang dalam 5 orang, 6 orang ada. 5 orang okey. Pun dah cukup lah tu Pun dah cukup insyaAllah. Tapi lagi ramai lagi bagus. Kau bayangkan 5 orang dapat 100,000 Betul. Kalau 10 orang 10 orang 20 orang. Jangan bagi 10 orang 200. Lepas tu peruntukan tu bestnya kita boleh ketepikan untuk gaji. Contohlah kita buat hidroponik tadi kan. Kita buat 3 rumah hijau. 3 rumah hijau. Satu rumah hijau ada 80 pot. 80 pot yang kita boleh tanam lah. Jadi 3 rumah ni kita bahagikan. Dia kena naikkan pendapatan komuniti ataupun beri peluang pekerjaan kepada komuniti kita. Jadi kita buka iklan. Okey, kita dah dapat Sejati Madani, kita nak buat sayur. Kita nak buka pada orang taman. Siapa-siapa yang nak menanam sayur, nak kerja dengan kita bagi gaji RM5 sejam katakanlah contoh. Sebab kita ada peruntukan gaji. Lepas tu pakcik-pakcik yang suka menanam ni join lah. Jadi kita buka peluang pekerjaan kan. Yalah kan? Macam tu dah dapat duit lah orang yang ni. Menghidupkan sektor ekonomi di dalam komuniti itu. Biasakan orang kan. Habis sayur tu dia jual kat mana kak? Jual dekat dalam taman je pun dah tak cukup benarnya. Sebab benda tu tak banyak tau. 80 pot 3, 8, 22 atau 40 pot. Lepas tu sayur ni bukan kita tanam sama-sama naik semua. Ada pakcoy berapa hari. Kalau kangkung berapa hari. Macam itu kan. Jadi orang yang mengerjakan dalam rumah masing-masing ni dia punya ikut timing dia sendiri. Dia masuk kerja dia tulis 8 skat. Saya sediakan 8 skat. Cukup bulan kita kira lah gaji dia. Ada peruntukan gaji bagi lah. Tu seronok lah. Seronok benarnya. Tapi kerja macam tu orang yang tua-tua lah yang suka buat. Menanam kan. Menanam. Lepas tu tiba hari nak tuai kita panggil ramai-ramai. Ada makan-makan sikit sambil kita tuai sambil menjual. Orang pun datang. Makin rapat tak dengan orang taman? Rapat. Makin kenal. Tu makin rapat. seronok. Masya Allah. Hebat betul lah. Silaturahim tu ada lah. Ya. Perancangan dia hebat betul lah. Kalau Tak tak ada. ada duduk saja kau memang tak keluar kan. Betul. Tapi saya rasa dulu saya dah jaga juga taman saya. Zaman-zaman sekolah lepak depan tembok yang orang pandang hina tu. Main gitar. Jaga. Pada saya benda tu menjaga. Cuma pandangan orang tua, orang-orang macam belajar pandai dia serong lah sikit kan. Tapi tak ada yang lawan lah.
Sebab kalau KRT kau sembang pasal macam orang yang duduk jaga lah orang kata kan. SRS. Skim rondaan. Skim rondaan ni pun ada peruntukan lain tau. Kau dapat setiap malam pondok jaga macam dulu. Kita orang punya dulu lah. Sebab sekarang kita tak ada SRS. Tak ada yang nak menjalankan. Tak ada orang muda kan. Jadi siapa nak round kan. Pakcik round seorang-seorang kan. Kiok pula dia. Kena beduk dah diam lah. Jadi kes pula kan. Tak ada orang jumpa pula. Lagi panjang cerita tu ke. Sebab orang tua semua. Kita kalau boleh nak orang muda round kan. Ya betul. Macam contoh KRT ada keluarkan geran lain pula. Wah, Dia siapkan tau. Cota dia siapkan baju. Apa ni yang pantul pantul cahaya tu. Safety vest lah. Whistle ke apa ke dia sediakan. Aku rasa kan apa yang kau cerita ni sebenarnya kat luar ni macam ramai lagi yang tak tahu benda ni kan. Aku tak tahu tu. Tapi adakah dapat membuka hati budak muda untuk join KRT? Aku rasa topik kita ni nak makin berat tau. Boleh tak kita tambah lagi 1.5 jam untuk kita cerita apa sumbangan ke apa semua untuk satu lagi part. Boleh? Korang ada masa kerja masa tak? Okey. Boleh? Okay, so kita akan pergi ke part 3. Sebab topik kita sekarang macam makin rancak. So aku rasa macam kalau kita matikan untuk 1/2 jam ni rasa macam pendengar pun rasa macam ya apa ni? Mati kan? So boleh kita untuk macam tengok One Piece. Tak habis-habis. Tak habis boleh. So kita sambung part 3 boleh Boleh. Okay, alright. So korang kita sambung ke part 3. Ciao.